Halo, halo, halo. Presiden Mesir, Anak Castello, Presiden Padang Pasir. Anak tak boleh tidur. Anak banyak fikir. Orang ramai betul. Pakat doa sindir. Hello. 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 Amboi, sedapnya mulut. Cakap bapak telefon negara lah, bapak engkau lah, apa ikut suka kau lah. Tapi aku bersyukur tahu tak sebab apa? Anwar Ibrahim bukanlah telefon. Dan kenalkan diri, saya Anwar Ibrahim. Saya baru aja angkat sumpah. Anwar bukan macam tu lah. Dia call pun semua level-level kawan-kawan dia lah. Walaupun ada satu pihak kata itu semua kenalan Tun. Aku pun tak tahulah umur dorang ni, yang mana pemimpin-pemimpin luar ni sama dengan Tun ke? Nampak sangat siapa raja klaim ni. Tak apalah. Walaupun Anwar Ibrahim banyak call sana sini, tapi kita boleh lihat dari segi defisit negara sekarang ini hanya 3.5%. Walaupun target tu agak meleset jugalah, sepatutnya 3.8. Tapi tak tahulah, mungkin sebab Anwar telefon lah kot, tu yang defisit kita jadi lagi baik, tersasar daripada target iaitu 3.5%. Lepas tu dengan telefon ni jugalah Anwar Ibrahim boleh juga selesaikan masalah air di Kelantan, di mana banyak dana yang diberikan. Dia berbeza dengan kerajaan dulu walaupun tak banyak telefon kat luar, tapi masalah air Kelantan tak settle pun. Dengan tak banyak telefon, boleh pula maki hamun rakyat dengan perkataan binatang. Adakah orang-orang ini kita boleh gelarkan sebagai bapa binatang Malaysia ke macam mana? Kejap-kejap kata lebih buruk daripada tupai lah, kejap kata kerengga lah. Yang ni bapa apa pula? Bapa kau. Pada masa yang sama, ada yang cuba kritik Anwar Ibrahim dengan satu dana yang besar, iaitu belanjawan kita 470 bilion. Aku rasa ini semua sebab telefon jugalah. Dia jangan jadi macam kerajaan terdahulu, tak telefon pun tapi boleh pakai 600 bilion tanpa kelulusan parlimen. Dengar kata untuk apa? Jana wibawa. Nampak tak? Beza orang telefon dengan orang tak telefon. Tak kisahlah Anwar dapat gelaran bapak telefon ke, asalkan jangan dapat nama bapak sakau duit rakyat dah lah. Betul tak?